Selamat datang, anda berada di channel kesayangan anda, Motorolz. Jadi dosto, hari ini kami bawakan kepada anda sebuah video yang sangat menarik tentang 2025 Toyota Yaris TRD. Sebelum kita mula, jangan lupa subscribe channel Motorolz, tekan butang like, dan aktifkan notification bell supaya anda tidak terlepas video-video otomotif terbaru daripada kami. Toyota Yaris memang sudah lama dikenali sebagai sebuah hatchback yang praktikal, sporty dan sesuai digunakan untuk kehidupan harian. Tetapi apabila nama TRD atau Toyota Racing Development dikaitkan dengannya, karakter Yaris menjadi jauh lebih menarik. Untuk model 2025, perhatian utama diberikan kepada penampilan yang lebih agresif, gaya sporty dan aura yang membuatkan kereta kecil ini kelihatan lebih berani di atas jalan. Dari bahagian hadapan, 2025 Toyota Yaris TRD menampilkan wajah yang lebih sporty dengan reka bentuk bumper yang tegas, grill yang kelihatan lebih agresif, serta lampu moden yang memberikan identiti tersendiri. Rekaan keseluruhannya membuatkan Yaris nampak lebih rendah, lebih lebar dan lebih dinamik. Bagi peminat kereta yang suka gaya sporty tetapi masih mahukan sebuah kereta kompak untuk kegunaan harian, penampilan seperti ini memang sangat menarik. Bergerak ke bahagian sisi, reka bentuk Yaris TRD kelihatan kemas tetapi tetap mempunyai elemen sporty. Rim berprofil sporty, side skirt dan garis badan yang tajam memberikan kesan bahawa kereta ini sentiasa bersedia untuk bergerak. Pada bahagian belakang pula, reka bentuk yang lebih agresif membantu melengkapkan keseluruhan penampilan. Elemen TRD memberikan sentuhan prestasi yang membuatkan Yaris biasa kelihatan jauh lebih istimewa. Masuk ke dalam kabin, fokus utama Toyota masih kepada keselesaan dan praktikaliti. Ruang pemandu direka supaya semua kawalan mudah dicapai, manakala susun atur dashboard memberikan suasana moden. Steering dengan rekaan sporty, kemasan dalaman yang lebih dinamik dan tempat duduk yang memberikan sokongan baik menjadikan pengalaman pemanduan lebih menyeronokkan. Untuk sistem hiburan dan teknologi, Yaris generasi moden menawarkan ciri-ciri yang sesuai dengan keperluan pengguna hari ini. Paparan infotainment, sambungan telefon pintar dan pelbagai fungsi bantuan pemanduan menjadikan kereta ini lebih mudah digunakan dalam perjalanan harian. Ciri keselamatan Toyota juga menjadi salah satu perkara yang menarik perhatian, kerana pembeli bukan sahaja mahukan kereta yang cantik tetapi juga sebuah kereta yang memberikan keyakinan ketika berada di jalan raya. Dari segi pemanduan, Yaris TRD lebih menonjolkan keseimbangan antara prestasi, kawalan dan penggunaan harian. Ia bukan semata-mata sebuah kereta untuk kelajuan, tetapi lebih kepada memberikan pengalaman pemanduan yang menyeronokkan sambil mengekalkan praktikaliti sebuah hatchback. Saiznya yang kompak juga menjadikannya sesuai untuk kegunaan bandar, terutama ketika melalui jalan yang sibuk dan mencari tempat parkir yang sempit. Satu lagi perkara yang membuatkan Yaris TRD menarik ialah reka bentuknya yang sporty tanpa mengorbankan fungsi. Kereta ini masih boleh digunakan untuk perjalanan kerja, membeli belah, membawa penumpang atau perjalanan hujung minggu. Jadi, konsepnya sangat sesuai untuk mereka yang mahukan satu kereta yang boleh digunakan setiap hari tetapi mempunyai penampilan yang lebih istimewa. Untuk pasaran Malaysia, daya tarikan Yaris TRD juga bergantung kepada spesifikasi sebenar, harga, varian dan ciri yang ditawarkan oleh Toyota Malaysia. Jadi, sebelum membuat keputusan membeli, pastikan anda menyemak spesifikasi rasmi dan harga semasa kerana ia boleh berbeza mengikut pasaran dan varian. Secara keseluruhannya, 2025 Toyota Yaris TRD merupakan sebuah hatchback yang mempunyai kombinasi menarik antara gaya sporty, teknologi moden, praktikaliti dan karakter pemanduan yang menyeronokkan. Jika anda seorang peminat Toyota dan mahukan sebuah kereta kompak dengan penampilan yang lebih agresif, Yaris TRD memang antara model yang wajar diberi perhatian. Jadi dosto, itulah ulasan kami mengenai 2025 Toyota Yaris TRD. Kalau anda suka video seperti ini,
Jangan lupa tekan like, subscribe channel Motoralks dan share video ini kepada rakan-rakan yang juga minat kereta Toyota. Tulis di ruangan komen, adakah anda lebih suka Yaris TRD atau hatchback sporty yang lain? Jumpa lagi dalam video Motoralks yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan salam otomotif untuk semua.